Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa seperti orang-orang terdahulu sebelum kita agar kita bertakwa. Kita dah beberapa hari berpuasa ni. Adakah kita semakin bertakwa? Adakah kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sebaliknya, kita semakin kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangga dengan perniagaan kita yang kita berniaga secara musiman. Pasar malam kita dah berapa hari ni, kita dah cover cost, kita semakin kaya sekarang. Ataupun kuih yang kita dah buat macam-macam jenis, kita bangga kita dapat menjayakan kuih kita seperti mana yang kita sangkakan. Kita tak ingat pun Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan puasa ni bulan buat duit, bukan buat pahala. Bagaimana? Kita bertambah bertakwa?